Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Nama saya Arif Muzamil bin Azman, nombor metrik DB240201, dan hari ini saya akan kongsi sedikit refleksi tentang integriti dalam kehidupan saya, terutamanya sebagai seorang pelajar universiti. Bila kita sebut integriti, ramai fikir ia perkataan besar. Tapi bagi saya, integriti ini sebenarnya bermula daripada benda kecil. Contohnya, bila saya janji nak hantar tugasan pada masa yang ditetapkan, saya cuba pastikan saya tepati janji itu. Kadang-kadang rasa malas atau ada kerja lain. Tapi saya ingat balik, kalau saya tak jujur dengan diri sendiri sekarang, nanti susah nak bina kepercayaan kepada orang lain. Sebagai pelajar, integriti juga bermaksud jujur dalam belajar. Saya pernah rasa tergoda nak saling kerja kawan masa buat laporan sebab deadline dekat. Tapi bila fikir balik, itu bukan cara yang betul. Saya mungkin dapat markah, tapi saya tak dapat ilmu yang sebenar. Dari situ saya belajar, integriti bukan tentang nampak baik depan orang, tapi tentang siapa kita bila tiada siapa tengok. Dan integriti juga penting dalam kerja kumpulan. Kadang-kadang ada ahli yang tak buat bahagian mereka dan kita rasa geram. Tapi saya cuba kekalkan integriti dengan tetap buat bahagian saya sebaik mungkin, tanpa balas dengan cara yang sama. Sebab bagi saya, integriti bukan ikut perangai orang lain, tapi konsisten dengan nilai kita sendiri. Integriti ini juga mengajar saya tentang amanah dan tanggungjawab. Kadang-kadang pensyarah bagi tugasan kumpulan dan ahli yang tak berapa aktif. Dalam situasi itu, saya cuba elak daripada menyalahkan orang. Sebaliknya, saya pastikan saya buat bahagian saya dengan baik. Sebab bagi saya, integriti bukan sekadar jujur dalam kata-kata, tapi juga dalam tindakan. Bila kita buat sesuatu dengan niat yang betul, hasilnya akan ikut. Selain daripada akademik, integriti juga penting dalam kehidupan seharian. Contohnya, bila kita pegang jawatan dalam kelab atau organisasi universiti, kita kena urus amanah tu dengan jujur. Bukan sebab nak pujian, tapi sebab nak elak letak kepercayaan pada kita. Integriti ini sebenarnya mencerminkan nilai diri. Kalau kita sanggup berlaku jujur walau tiada siapa nampak, itu tandanya kita ada maruah dan prinsip. Dan akhir sekali, saya sedar integriti bukan benda yang datang sekaligus. Ia proses kita belajar daripada kesilapan dan cuba jadi lebih jujur, lebih amanah setiap hari. Sebab bila kita pegang pada integriti, orang lain akan percaya kepada kita. Yang paling penting, kita sendiri pun boleh percaya pada diri kita sendiri. Sekian sahaja refleksi saya tentang integriti dalam kehidupan sebagai pelajar universiti. Terima kasih kerana menonton.